Langzhou noodle mi tarik Cina lah. Kali ni aku campur Langzhou noodle ni dengan sambal Jack Karamin dan juga telur tau. Serius, memang sedap weh makan combo 3 ni. Rasa dia tu macam mi tarik kuah sup daging, lepas tu ada chili oil tapi dia tak cukup pedas, so aku campur dengan sambal Jack Karamin ni sikit. So dia lagi pedas, lagi kick tau rasa dia tu. Serius, memang sedap weh makan macam ni saja. Bosan dah makan Maggi, makan nasi kan. Boleh makan Langzhou mi ni, serius memang sedap. Aku tengok yang makan ni Chinese Malaysian pun memang puji kau-kau lah. Dia orang cakap Langzhou noodle ni sedap macam dekat China tau. So kalau korang teringin nak makan Langzhou noodle ni tapi tanpa pergi China pun boleh lah beli yang ni. Serius, rasa dia dah sedap weh. Langzhou noodle ni dia ada halal tau, so korang jangan risaulah nak makan. Ni apa yang korang dapat kalau beli Langzhou noodle ni. Dia ada chili oil, dia ada perencah dia dan juga ada macam sayur kering tau. Tapi bila korang masak tu dia jadi macam ni lah, dia macam sayur sikit. Serius, memang nice weh. Memang sedap weh Langzhou noodle ni. So kalau korang minat juga boleh tekan kat beg kuning.